Kekurangan fizikal bukanlah satu penghalang, sebaliknya menjadi pendorong semangat melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Prinsip hidup itu menjadi pegangan Ustazah Masitoh Mat Zain yang nekat memastikan anak didiknya berjaya meskipun diduga dengan keterbatasan fizikal. Ikuti kisah pendidik cekal di Jitra, Kedah ini. Menabur jasa sebagai guru bahasa Arab sejak 9 tahun lalu, Ustazah Masitoh 45 tahun mula berkhidmat di sebuah sekolah di Kampar Perak sebelum berpindah ke Sekolah Kebangsaan Putat. Dilahirkan normal namun diduga dengan kecederaan saraf tunjang akibat kemalangan pada tahun 2006 sekaligus memaksanya bergerak menggunakan kerusi roda. Pada awalnya, beliau kerap dibantu orang lain untuk menjalankan tugasan seharian, namun kini segala urusan dan keperluan diuruskan sendiri. Ia termasuk menyediakan sesi pengajaran berkonsepkan digital menggunakan bahan dibekalkan kementerian sebagai alat bantu mengajar. Enggan menjadikan kekurangan diri sebagai batasan, Ustazah Masitoh sebaliknya menjadikan situasi itu satu kelebihan memotivasikan muridnya. Secara motivasi dia pun, Ustazah boleh buat, kami lagi boleh buat. Selalu macam tu, Ustazah tak boleh jalan, tapi Ustazah main sekolah tiap-tiap hari. Sebab saya, masalah ponting dapat selesai. Ya, saya kata, kamu sihat, boleh lari, boleh jalan, kamu nak ponting sebab apa? Saya lagi kurang upaya, saya main sekolah tiap hari, saya tak pernah ponting. Keakrabannya dengan murid pula melayakkan anak kelima daripada 6 beradik ini dilantik sebagai guru kaunseling sekolah. Ditanya mengenai harapannya, tiada lain yang dimahukan guru cekal ini selain terus diberikan kepercayaan dalam mendidik anak-anak bangsa.